ataupun kawasan industri, basically korang sangat-sangatlah tak digalakkan untuk berlari pada 1 jam pertama. Okay, kalau contohnya pada hari tersebut tak hujan lagi kan. Contohnya pada hari Rabu kan. Ataupun hari ni tak pernah hujan lagi. Dan korang nak berlari pada waktu petang dan ngam-ngamkan korang berlari tu adalah nak hujan. So sangat-sangat disarankan dan dinasihatkan supaya korang tak berlari ketika awal hujan. Sebab 1 jam pertama tu sahajalah. 1 jam pertama tu dia umpamakan toksik-toksik yang berada di awan kan, berada di sekeliling dan di udara ketika itu adalah sangat-sangat berbahaya. So once korang tinggal di kawasan industri dan berlakunya hujan, baru nak hujan, so 1 jam pertama tu tak digalakkan